Okey geng, Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Hari ni aku nak ajak macam mana nak buat tuntutan TTPM. Okey, TTPM ni macam aku lawan dengan syarikat pelancongan lah. Aku banyak duit, dia tak boleh, bila dah dapat duit tu dia tak boleh nak buat perkhidmatan pelancongan lah kat aku kan. Lepas tu nilai kerugian aku dalam 4,000 geng. Dalam 4,000 tu aku buat TTPM. Cuma waktu hampa nak buat TTPM ni, cara dia first sekali hampa kena buat SSM ni dulu. Dapatkan SSM syarikat tu dulu. Modal RM15 dia. RM15 hampa boleh beli online lah. Hampa type lah nak beli SSM kat mana kan. Pas hampa beli tu hampa print pula macam ni. Benda ni akan jadi bukti kuat lah. Dia macam main player punya bukti lah. Lepas tu hampa isi borang TTPM. First sekali hampa daftar ID dulu dekat TTPM punya website. Lepas tu hampa isi borang satu ni. Hampa isi lah borang satu ni. Lepas tu hampa sertakan bukti. Bukti tu nanti akan termasuk dengan SSM ni. Macam ni bukti aku yang keempat. Aku ada 5 bukti. Lepas tu aku compilekan lah semua bukti-bukti tu. Kan contoh macam screenshot kita, perbualan kita apa semua tu. Bukti aku saja aku rasa dekat 20 muka surat lah. Lepas tu 20 muka surat tu hampa divide lah. Untuk nombor 1 resit rasmi. Bukti nombor 2 aku buh resit resit kitab in. Nombor 1 tu resit rasmi yang syarikat tu keluarkan. Nombor 2 resit kitab in. Nombor 3 notis, dia bagi notis apa-apa yang hampa rasa penting. Lepas tu nombor 4 aku buh laporan polis. Lepas tu nombor 5 aku bubuh bukti-bukti ni lah. Nombor 4 aku buat SSM. Lepas tu nombor 5 aku bubuh laporan polis. Lepas tu yang screenshot apa semua tu aku compile dalam satu PDF. Aku upload lah. Cuma dekat PDF tu dia ada tricky sikit kan. Tricky dia dalam website TPPM. Dia ada berapa megabyte yang hampa boleh upload. Lepas tu hampa kena kecilkan lah hampa punya borang tu. Yang tu hampa kena buat ni lah, hampa buat dekat laptop, hampa kecilkan, hampa Google macam mana nak kecilkan PDF ataupun compile banyak PDF kan. Compile banyak borang dalam satu PDF. Hampa type kat situ kat Google lah. Lepas tu nanti hampa compilekan semua, dia akan jadi satu PDF, hampa upload. Jadi susun semua tu dapatlah dalam 20 muka surat macam tu. Lepas tu hampa tunggu tarikh lah geng. Dia akan bagi tarikh. Lepas dia bagi tarikh geng, hampa kena post semua benda-benda yang hampa bukti-bukti bagai tu. Tebal-tebal ni hampa akan post dengan melalui borang AR ni. Borang AR ni hampa buh dalam ni, dalam sampul ni. Hampa buh dalam sampul macam ni. Lepas tu hampa post. Kata je kat pejabat post, kata nak borang AR, borang kuning ni. Dia tahu lah. Dekat depan tu hampa buh alamat yang tertera dekat dalam SSM. Sebab tu SSM ni penting. Dia yang menunjukkan nombor syarikat tu, siapa owner, kat mana alamat dia. Memang kena SSM punya alamat. Kadang syarikat pelancongan ni SSM dia alamat lain, pengurusan dia alamat lain. Jadi hampa kena ambil yang dalam SSM nya. Tu hampa dapat alamat tu, hampa post borang-borang bukti post tadi, borang satu yang hampa dah print tadi, hampa post ke penentang tu, post ke syarikat tu. Lepas tu borang AR ni akan patah balik ke kita, menjadikan bukti benda tu dah sampai ke tangan dia. Lepas tu kita tunggu tarikh je lah geng. Dekat borang satu ni nanti pun dah ada tarikh siap dah. Macam aku, dia selalu dia bagi 3 bulan geng. Daripada kita upload tu, dia 3 bulan. 3 bulan baru tarikh sebutan dekat office TTPM yang terdekat lah geng. Macam aku kat Teping, dekat Teping lah sebutan tu. Jadi yang syarikat tu dia kena hantar wakil main Teping lah. Kalau kata dia tak main, dia punya judgement tu dia pun akan bagi aku menang ni lah. Menang kredit tu kita menang. Lepas tu kita akan ke langkah seterusnya lah, ke tuntutan kecil. Lepas ni aku buat video nombor 2 untuk tuntutan kecil mahkamah pula geng. Kalau geng ada apa-apa soalan, geng tanya kat bawah geng.